Tips saving untuk students ni usually I tak suka sangat nak ceritakan lah. Sebab you kena faham, if you invest your time and effort, and for some people money lah, nanti dah graduate nanti akan ada kerja, insyaAllah kerja yang bagus dengan gaji yang tinggi. Waktu tu lah you pulun cari duit banyak-banyak, and then you invest, gunakan duit you yang banyak tu. Tapi yes, memang I tak nafikan sekarang ni memang ada pelajar-pelajar kat luar sana yang memang dah ada financial literacy ataupun kesedaran kewangan. Mungkin disebabkan latar belakang keluarga yang susah, so membuatkan dia kena tahu benda ni, ataupun dia suka tengok video-video tentang kewangan lah, tentang investment. Okay, tak ada masalah, bagusnya. Jadi kalau korang ada duit lebih, bukan nak kata jangan invest, tapi sebab you need money, you a student, you need money, you tak ada gaji pun, the only money you ada adalah allowances. So gunakan duit tu, letak dekat dalam savings, dekat tempat-tempat yang risiko dia rendah. Lepas tu cari tempat yang ada liquidity supaya boleh pakai duit tu bila-bila masa ada program-program. You gunakan duit tu, invest dekat dalam you punya pencampuran dan pergaulan you dengan rakan-rakan, build connections. Dekat situlah you patut invest you punya time, effort and money. Nak kata menyimpan tu tak salah, tapi jangan sampai ikat perut semata-mata nak ada simpanan. You kena fokus pada pelajaran sepenuhnya. As a student, berapa banyaklah you boleh invest? Setakat what? RM200 sebulan? Tak payah. Invest in yourself. Lepas dah dapat kerja besar-besar, gaji dah RM3,000, RM4,000, RM5,000, you boleh invest sebulan RM1,000, RM2,000, RM3,000, barulah berbaloi untuk you study the market dan pilih investment vehicles. So inilah dia, I nak tanya you guys, ramai ke student yang dah start ada akaun simpanan sekarang ni? Selain daripada akaun simpanan, what else do you invest in? Cuba cerita sikit, I nak tahu.